Hai murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Damai. Dalam video ini, murid-murid akan pelajari tentang program Taskal. Apa itu Taskal? Taskal merupakan program transformasi sekolah ke arah lestari. Program ini dianjurkan oleh organisasi-organisasi berikut. Mari kita lihat objektif program. 1. Semua sekolah dapat mengamalkan amalan kitar semula dengan adanya sistem yang komprehensif dan holistik. 2. Murid dididik sejak kecil untuk mengamalkan pengasingan sisa pepejal dan dapat melaksanakan di rumahnya. 3. Kitar semula sebagai budaya semua sekolah di Pulau Pinang. 4. Bahan kitar semula yang dijual boleh menjana hasil kewangan kepada sekolah. Seterusnya, mari kita mengenal pasti jenis-jenis tong kitar semula. Yang pertama ialah tong berwarna biru. Tong biru ialah untuk bahan seperti kertas. Tong ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan berasaskan kertas seperti surat khabar lama, buku, kotak, dan risalah. Pastikan kertas bersih dan kering sebelum dibuang. Yang kedua ialah tong berwarna kuning. Tong ini menempatkan bahan logam seperti tin minuman aluminium, tin makanan, dan bekas logam lain. Elakkan membuang logam yang berminyak atau berkarat. Seterusnya ialah tong berwarna merah. Tong ini digunakan untuk mengumpulkan bahan plastik seperti botol minuman, bekas makanan, dan pembungkus plastik. Pastikan bekas dibersihkan sebelum dibuang. Akhir sekali ialah tong berwarna hijau. Tong ini untuk membuang kaca seperti botol kaca, balang, dan serpihan kaca. Elakkan membuang kaca yang pecah atau tajam secara terus tanpa pembalut keselamatan. Peringatan untuk murid-murid. Bahan-bahan yang boleh dikitar semula tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa. Seterusnya, mari kita pelajari tentang bahan-bahan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam tong kitar semula. Yang pertama ialah sisa makanan. Sisa makanan seperti nasi, lauk, kulit buah, dan lebihan makanan tidak boleh dikitar semula kerana ia boleh mencemarkan bahan kitar semula lain dan menarik haiwan perosak. Sisa makanan sebaiknya dibuang ke dalam tong sampah biasa atau dijadikan kompos jika sesuai. Yang kedua ialah sisa kotoran. Sisa kotoran termasuk lampin pakai buang, tisu terpakai, kain berminyak, dan sampah yang tercemar tidak boleh dikitar semula kerana ia mengandungi bakteria, bau yang tidak menyenangkan, dan sukar dibersihkan. Ia perlu dilupuskan dengan betul untuk menjaga kebersihan dan kesihatan. Marilah kita sama-sama menjayakan program Taskal di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Damai. Ayo kita amalkan kitar semula demi masa depan kita bersama. Sekian. Terima kasih. JD The Best.